Jenazah bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi atau lebih dikenali sebagai Pak La selamat disemadikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pukul 2.30 petang Selasa. Istiadat pengkebumian Allahyarham yang penuh hibah dilaksanakan mengikut Istiadat Pengkebumian Negara sebagai penghormatan tertinggi atas jasa dan sumbangannya. Terdahulu jenazah disolatkan di Masjid Negara selepas Zuhur dengan solat jenazah bacaan tahlil dan taklin dipimpin Imam Besar Masjid Negara Ihsan Muhammad Hosni. Antara yang hadir memberi penghormatan terakhir ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof selain barisan pemimpin tertinggi negara dan negeri. Turut kelihatan di sisi pusara Allahyarham ialah balu beliau Tun Jani Abdullah serta anak-anaknya Datuk Kamaluddin Abdullah dan Nur Abdullah bersama menantu Allahyarham Khairi Jamaluddin yang juga bekas Menteri Kesihatan. Penghormatan terakhir kepada Allahyarham dibuka kepada orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari di Masjid Negara. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 85 tahun di Institut Jantung Negara pada Isnin. Dilahirkan pada 26 November 1939 di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Abdullah menjadi Perdana Menteri kelima dari 31 Oktober 2003 hingga 3 April 2009. Berikutan perletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pak La turut dikenang oleh penganalisis politik sebagai bapa reformasi kerana sikapnya yang terbuka terhadap pengkritik.